Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim ajma'in. Bersama saya Aziz Ismail, host untuk podcast Sembang Budak Pandai SBP. Kita bersiaran untuk episod yang ke-25 hari ini. Bersama-sama dengan saya ada dua tetamu undangan yang saya jemput khas untuk kita berbincang berkaitan topik yang menarik, tapi saya akan keluarkan mereka sekejap saja lagi. Sebelum kita memulakan sesi podcast ni, saya ingin membuat sedikit hebahan, iaitu berkaitan dengan studio podcast Nadi Suasana milik Koperasi An-Nadi Berhad. Yang mana anda tengok kami berpodcast sekarang ni adalah studio yang dimiliki oleh Koperasi An-Nadi Berhad, iaitu Koperasi Alumni Sekolah Menengah Agama Persatuan Gajang. Okay, dan studio ini sebenarnya tuan-tuan dan puan boleh disewa pada harga RM180 sahaja sejam untuk equipment yang sedia ada ni tuan-tuan dan puan boleh gunakan, dan termasuk sekali dengan editing. Jadi anda tak perlu nak susah payah nak edit lagi video yang dah direkodkan. Semuanya adalah kerja kami, tanggungjawab kami yang anda tahu video tersebut telah siap dan anda hanya terus download dan boleh masukkan saja di mana-mana platform media sosial anda. Okey, jadi itulah penibaikan bila anda merakamkan sesi podcast di studio Nadi Suasana milik Koperasi An-Nadi Berhad. Okey, bersama-sama kita pada hari ini adalah dua orang tetamu yang saya jemput, iaitu yang pertama adinda saya, Meja Bersara Dr. Khairul Afnan Khalid, iaitu COO Kino Primary Care Sdn Bhd, ataupun lebih mesra dikenali sebagai Klinik Amal Medik, dan di sebelah beliau adalah Dr. Muhammad Firdaus bin Musa, iaitu CEO Kino Primary Care Sdn Bhd. Okay, jadi saya ucapkan selamat datang kepada dua-dua podcaster yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Terima kasih selamat datang. Sudi jemput kami. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian bersama-sama dengan SBP. Baik. Kita tahu jadual seorang doktor tu memang sentiasa padat. Nak merawat pesakitnya lain, ni dengan jawatannya CEO lah, COO dan macam-macam kan. Jadi saya percaya mungkin Dr. Afnan dan juga Dr. Firdaus ni jadual dia memang bukan senang lah kita nak dapatkan mereka untuk duduk bersama dalam sofa SBP ni. Dan jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada doktor berdua. Sama-sama. Jadi topik yang kita nak bincangkan doktor pada hari ini adalah berkaitan membina sistem kesihatan berasaskan nilai di Malaysia. Wah, topik ni memang jarang-jarang sekali kita bincangkan, terutamanya dalam platform podcast macam ni. Jadi mungkin hari ini kita boleh dapat gambaran lah apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan membina sistem kesihatan berasaskan nilai di Malaysia dengan dua orang tetamu saya ni. Tapi doktor, sebelum kita sembang berkaitan dengan topik ni, kita nak kena tahu dulu latar belakang masing-masing lah. Boleh. Sebab cerita pasal Sembang Budak Pandai ni tak seronok sebenarnya kalau kita tak cerita latar belakang masing-masing, sekolah mana, belajar kat universiti mana dan sebagainya. Jadi kita mulakan dengan Dr. Afnan dulu. Okey doktor, mungkin boleh bagi sedikit pencerahan, bertaaruf sikit dengan kita punya penonton. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan pengurusi kita, Tuan Lawyer Isaac, yang sudilah meluangkan masa bersama kami daripada Amal Medik atau aka Kino Primary Care Sdn Bhd, dan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan pun dapat berkenalan lah dengan kita semua. Jadi kalau tanya tentang diri itu, hampir tak semua orang tahu saya ni orang Penang. Oh, okey. Dia hampir orang saya pun baru tahu ni. Betul. Sebab orang biasanya assume saya orang Kelantan. Lately ni lah. Sebab lama kat Kelantan. Geng-geng Smart Kajang kenal lah saya orang Penang. Kalau bash lah, tu pun kalau bash. Kalau bukan bash, kemungkinan dia tuduh orang Kelantan. Red flag. Kelantan kan red flag kan. Jadi saya daripada Penang, lahir di kawasan Masjid Negeri Pulau Pinang, kuartus kerajaan. Masalah saya kuartus kerajaan tu pun dah diruntuhkan, dah jadi apartment dah. Jadi stateless lah. Stump house stateless, jadi macam orang Palestin. And then sekolah rendah kebangsaan Batu Lancang, sekolah depan kubur yang besar. And then pergi ke Smart Kajang Form 1 sampai Form 5, Matrix di Melaka, dan saya meneruskan pelajaran di USM Kubang Krian di Kelantan. Itulah memulanya era red flag. Era Kelantan. Era Menikah, makan budu lah. makan budu, makan gapo lagi, macam-macam lah kita makan kan. Keluar lah. Jadi walaupun masa tu saya ambil beasiswa tentera. Jadi selepas grad saya berkhidmat sekejap untuk selesaikan houseman di Shafie Z. Kemudian keluar sekejap di Penggalan Hulu Perak, pergi berkhidmat under bendera UN, dan banyak masa habis di Kelantan sebab
saya cuba buat jadi pakar bedah, tapi ada kesihatan ayah tak mengizinkan ketika tu. Saya decided untuk lengkapkan khidmat sahajalah. Jadi lama saya di Kelantan. Sehinggalah tahun ni baru saya berhijrah kembali, buat comeback lah. Kembali Sebab Kajang tu kan. Comeback ke Lembah Kelang. Itulah dia secara ringkas lah kalau boleh saya kongsi. Ke tak cukup? Bila cerita pasal Smart Kajang ni kan, kita nak kena flashback balik pengalaman dekat Smart Kajang tu. Jadi masuk ke Smart Kajang, kalau kata SPM 2000 masuknya 96 ya? Masuk 96 kan? Kalau siapa kenal Batch Pak D lah. Batch Pak D, masa tu Ustazah Fatimah. Main bola tu tak pandai lah. Main basketball pandai lah sikit. Punya dah tak pandai main bola tu sampai saya terskor gol sendiri. Jadi malam tu bila keluar result dekat papan tanda tu, diorang tulis kalah on goal, saya pergi padam balik. Dekat papan liga. Yang beritahu orang lain. Tu je lah. Jadi kalau ikut dari segi orang kata apa, pengalaman, maknanya doktor lebih lama di servis lebih kurang dalam 10 tahun 2007 kalau ke 2007 tu houseman tapi termasuk dalam servis sehingga 2017 lah. 24 Ogos 2017, 23 Ogos 2017. Alhamdulillah. Jadi mungkin ialah pengalaman pakai uniform, pengalaman orang kata apa, yalah berkhidmat dalam angkatan tentera ni mungkin sedikit berbeza dengan disiplinnya, dengan dia punya yalah pembawakan sebagai seorang pegawai anggota tentera tu mungkin tak samalah macam doktor-doktor biasa dekat luar kan. Ya, betul. Tak apa, nanti kejap lagi kita boleh sambung cerita pasal Dr. Afnan. Kita kembali kepada Dr. Firdaus. Mungkin doktor boleh bagi sedikit lah latar belakang doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Lawyer Aizat. Panggil Aizat je. Saya panggil abang lah Saya yang paling tua ke? Kalau ni adina, saya lagi muda kan. Abai. Okay, so saya kena buat kita panggil dia penyataan bahawa saya bukan SBP lah dulu. Tak apa. Kita berakikan bukan SBP pun kita berakikan. Budak pandai kan? Saya ambil budak pandai lah. InsyaAllah. Okay, alright. Saya dilahirkan dari bangsa Johor lah. Maksudnya saya dilahirkan kita sekampung sebenarnya. Saya pun Johor juga. Saya dari Muar, orang Muar, seorang Muar. Macam mana boleh sampai KL ni because of kahwin dengan orang Kajang. Okay. So actually ada cerita sikit lah Smart Kajang tu macam mana. So saya sekolah bukan sekolah asrama lah. So memang saya sekolah harian biasa di Muar, sekolah menengah kebangsaan Tun Perak. Sekolah mak saya lah. Mak saya cikgu chemistry kat situ. So alhamdulillah lah result quite okay dan masuk matrikulasi Melaka. So daripada matrikulasi Melaka tu saya pergi ke Indonesia. Masa tu tak kenal Dr. Hamdan kat situ lagi? Tak kenal. Dia senior. Dia senior kan. Tak kenal. So, kenal later lah. Masa medical berkhidmat sama-sama dalam NGO. I see. Okay. So boleh jumpa tu masa kat NGO lah. Alright. So masuk matrikulasi Melaka, pergi dapat so-called masa tu kan memang government ada inisiatif untuk orang semua pergi belajar medik. Masa tu memang kita nampak kekurangan doctors. So pada tahun 2006 tu saya fly ke Indonesia lah dengan pinjaman daripada JPA. Dan lepas tu kita bila dah masuk government tu kita convert lah kepada scholarship kan. So 6 tahun lah dekat Indonesia. So baru balik ke Malaysia pada 2012, akhir 2012. Okay. Macam mana Smart Kajang? Sebab adik saya Smart Kajang. Form 4. Dia SPM tahun bila tu? 2008. Habis 2008. Bawah kita bawah lagi lah. So cuma pengalaman saya dengan adik ni sebab saya dengan dia 2 tahun dia jarak. So saya cerita kat Dr. Afnan juga sebelum ni. Saya macam mana Smart Kajang ni adalah macam saya tahu sebab saya selalu bawa mak saya pergi hantar adik. Dapat je lesen kereta mandu pada lepasan SPM tu. So saya dah bawa. So every weekend tu saya pergi ke Smart Kajang. So pergilah Sate Kajang Samuri berhenti apa semua kan. Daripada Muar lah bawa kereta. Daripada Muar lah kan. So yang selalu adik selalu sebut pasal ustaz ni lah, Ustaz
Ustazah Nur Bahiyah, isteri dia, suaminya Ustaz Wan Akashah. Ustaz Wan Akashah. Dia selalu sebut lah nama ni kan, selama dia 5 tahun kat situ kan. So saya ingat lah kan momen tu kan. So apa nama tu 2006 saya dah fly ke Indonesia. So saya dah tak uruskan adik saya lah. Bagus juga tak kenal adik dia, takut kata terragging ke apa. Tapi tak sempat. 2000 SPM kan. 2008 jauh. So that's dia punya ni lah, dia punya apa nama tu story saya lah, saya punya background. So bila doktor melanjutkan pelajaran sampai ke Indonesia tu kan, ini sebab untuk makluman kedua-dua tetamu saya, kita punya siaran podcast terdahulu untuk podcast SBP ni, saya telah bersama dengan Datuk Dr. Harlina. Okey. Datuk Dr. Harlina ni dia sekarang ni presiden alumni SSP Sekolah Sri Puteri. Jadi masa tu kami bercerita tentang pengalaman dia menjadi kata apa pensyarah di UKM dan dia cerita jugalah tentang bila kita nak buat medik ni terutamanya adik-adik siapa-siapa yang ada niat nak menjadi seorang doktor. Dia cerita bila nak buat medik ni sebaik-baiknya lah kita bila nak buat housemanship ke, bila kita nak ambil kursus kedoktoran tu dia mencadangkan kalau boleh ambil di tempat mana yang kita nak bekerja. Itu antaranya lah. Contoh macam kita nak bekerja di Malaysia kan jadi sebaik-baiknya degree tu dibuat di dalam Malaysia lah. Ataupun dekat kawasan yang macam ni lah, macam Dr. Firdaus tadi di Indonesia. Sebab penyakit dekat kita punya culture ni ataupun dekat kita punya environment ni, dia punya penyakit dia lebih kurang sama je lah kat Indonesia ke dekat mana-mana kawasan Khatulistiwa macam kita ni lebih kurang sama. So dia masa tu dia dalam dilema, dia cerita dengan saya tertarik dengan cerita dia sebab masa tu saya duk fikir nak buat medik ni mungkin lebih baik buat dekat overseas kan, mungkin buat dekat UK ke kat mana-mana ni kan tapi dia sendiri mengatakan dia sendiri pun adalah graduan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Dan ketika tu memang orang kata dia berniat untuk ambil jurusan kedoktoran ni di Malaysia sebab ketika mana yang dia nak ambil tu dia beritahu lecturer dia beritahu memang sebaik-baiknya buat dekat tempat yang you nak practice. Sebab nanti penyakit yang you jumpa adalah penyakit yang memang hari-hari you akan belajar dekat masa you buat housemanship dan sebagainya itulah kan. Jadi tu yang saya tertarik lah kan. So berbalik kepada Dr. Firdaus tadi buat di Indonesia kan so saya rasa mungkin tak jauh sangat lah kot beza antara sana dengan Malaysia lah kan. Okay, so terima kasih kepada dua-dua atas brief introduction tentang diri masing-masing. Jadi bila kita nak cerita tentang topik yang kita nak sembangkan pada hari ini membina sistem kesihatan berasaskan nilai di Malaysia. Okay, yang saya tertarik nak kupas lah berkaitan dengan sistem kesihatan di Malaysia ni. Sekarang ni kalau kita dengar lah dalam ruang lingkup saya sebagai seorang rakyat Malaysia dan saya percaya ramai di kalangan penonton-penonton yang menonton SBP pada hari ini tertanya-tanya lah berkaitan dengan bidang kedoktoran di Malaysia ni adalah satu bidang yang mungkin dia punya situasinya agak boleh katakan agak pelik. Pelik sebab apa sebab pelik, kalau kita tengok doktor yang ada yang keluar daripada universiti sebenarnya ramai tapi bila kita tengok dekat hospital kerajaan tu sendiri doktornya tak cukup kan. Jadi dalam keadaan semacam tu saya kata pelik kan sebenarnya yang graduate dalam bidang kedoktoran ni ramai, yang graduate daripada local universitinya ramai, yang daripada luar balik daripada macam Indonesia ke balik daripada Rusia dan sebagainya pun daripada Mesir kan? So ramai tapi masih lagi berlaku kekurangan doktor di hospital kerajaan khususnya lah. Jadi bila berlaku keadaan sedemikian mana pergi doktor yang ramai yang dah habis belajar ni kan jadi buat bisnes. Jadi untuk soalan pertama ni saya rasa mungkin saya tujukan pada Dr. Hamdan lah kot macam mana perkara tersebut boleh berlaku dan apa sebenarnya puncanya berlaku macam tu. Mungkin Dr. Hamdan boleh jawab soalan tu. Terima kasih untuk mengumpas soalan ni lah. Saya bagi a bit background. Ingat tak dulu hartal doktor bila hartal tu nak berlaku sebab saya ni agak selalu menulis juga sebenarnya di Facebook. Saya juga penolong Setiausaha Agung Pertubuhan Amal Perubatan Ibnu Sina Malaysia. Biasanya saya yang tolong karangkan statement dan saya pernah ada interest nak buat healthcare financing.
Macam mana kita tengok course untuk Malaysia. Pernah dah jumpa dah lecturer tapi dah tak ada rezeki lah untuk buat bidang tu. Walau bagaimanapun masa hartan nak jadi tu, IO datang jumpa saya, dia tak faham isu sebenarnya. Sebab ialah isu kewangan dan sebagainya kan, memang complicated. Tapi apa yang saya boleh cakap macam ni, based on the years we have been studying the situation kan. Nombor satu, graduan ramai, pejawatan tak cukup. In a short lah, if I can say. Kenapa pejawatan tak cukup? Antara faktor yang menyumbang pejawatan tak cukup ni adalah satu, di KKM polisinya adalah time based. So what I heard lah, ada discussion, do you want the time based allocation or do you want pejawatan allocation, tambah pejawatan ke? Because tapi pada masa tu saya situasi around 2014 adalah brain drain. Isu KKM itu adalah brain drain. Maksudnya kalau tak bagi time based allocations, doktor akan keluar, bakal akan keluar. So the policy untuk skim doktor, perform tak perform, time based. It leads to budget punya makan lah. Bila you time based kan, everybody get time based, budget makan. So makan budget, jadi pejawatan tu tak boleh nak kembangkan. So we have a lot of people graduating from medical school, but then jawatan tu stagnan. Tak ada jawatan baru yang dibuka. Sefaham saya, tidak dapat nak tambah secepatnya lah. Tu nombor satu. Yang kedua adalah kita punya GDP. Kita spend GDP healthcare kita around 3%. Compared kepada WHO. WHO recommended untuk satu negara spend around 5%. So kita faham, put anybody in the government, put any new prime minister from any fractions, but this is a budget issue, kan, which is real. Semua kementerian ada dia punya keperluan dia. So it is not as easy as nak hari ni dapat esok, kan? It is not as easy as that. So in a nutshell, kenapa ramai grad tapi doktor tak bertambah, itulah dia. Yang saya faham lah over the years of studying the situation lah. Maybe Dr. Firdaus ada dia punya POV. Dr. Firdaus mungkin nak tambah sikit. Kalau saya tambah sikit dari segi kan di social media ataupun di akhbar kata tak cukup doktor. Sebenarnya definisi tak cukup doktor tu adalah pada government punya setting. Kan, tapi sebenarnya kalau you tengok data, separuh daripada doktor tu ada kat private sector. So apa yang berlaku adalah, macam setuju dengan Dr. Afnan tadi, bila mereka stagnan lah, ataupun bajet tak ada, career progress dah makin berkurang, ataupun load dah makin tinggi. Ada doktor-doktor kita yang terpaksa pergi Sabah Sarawak, kena serve kat sana. So mereka memilih untuk pergi lompat ke private lah. That's the option, government ataupun private. So that's why kita nampak kalau Abang Azad Perasan dia punya lately dalam 3-4 tahun lepas COVID, klinik macam cendawan tumbuh. That's happened. Betul. Because bila government introduce what we call contract system, lepas tu banyak benda yang dari segi pergajian dah mula berubah. Adik-adik kami ni dah mula tak payahlah duduk government lah. Tu belum kira lagi Gen Y, Gen Z yang mula yang tak ada loyalty ni. So dia rasa macam tak apa, pergi ke private. So dia akan pergi ke private, dia akan pergi ke ni lah, GP, klinik GP, klinik swasta ataupun hospital. So ada some portion daripada mereka ni yang berubah career. Dan saya pernah jumpa ada doctors yang kerjanya jual insurans. Ada jadi tukang jual barang-barang kesihatan. Yang the highest one yang kami jumpa yang kami tak sangka adalah, ada kami jumpa satu doktor ni tiba-tiba pernah jadi bankers. Kan, tapi jaga portfolio healthcare. So macam ni lain lah. So means adalah that's doktor tu kenapa tak ada tu, because of dia tak ada dalam servis. Dia yang jumpa tak jumpa tak tahu kan. Jumpa tak tahu kan. Tu belum yang pergi overseas apa semua kan. Lari kerja kat Singapore, duduk kat UK kan, macam itulah. Jadi bila kita cerita tentang kekurangan pos di hospital government ni,
rakyat sebenarnya dia nampak bila pergi ke hospital kerajaan, dia tak perlu mungkinlah keluarkan kos tapi sedikit. Bayar mungkin kurang daripada RM10 kot nak daftar, lepas tu nak ambil ubat dan sebagainya kan. Betul. Jadi mungkin perception begitu yang menyebabkan rakyat ni lebih tertumpu di hospital kerajaan rather than pergi ke hospital ataupun klinik swasta lah. Okey, dan seperti mana yang sebelum podcast ni kita dah berbincang tadi. Poliklinik amal medik ni diwujudkan ataupun ditubuhkan tu antara lain adalah untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan orang kata rawatan tetapi mungkin kurang berkemampuan untuk pergi ke hospital swasta yang agak tinggi kosnya. Jadi sebagai alternatifnya diwujudkan poliklinik amal medik ni untuk membantu golongan-golongan sedemikian lah. Jadi mungkin Dr. Firdaus lah kot boleh cerita sikit apa sebenarnya misi dan visi poliklinik amal medik itu sendiri. Okay, alright. So saya dengan partner saya lah, Dr. Saiful Haziq kan. Saya punya partner, kita mula designkan poliklinik amal medik ni dalam 4 tahun 5 tahun lepas lah. Which is masa tu gagasan kami adalah kami nak filling the gap. Okay, apa yang berlaku adalah sebab kami berada dalam government masa tu dan kita nampak ada inilah discrepancy dari segi services dan segi affordability ataupun accessibility sebahagian daripada perkhidmatan yang ada dalam hospital. So kita ambil contoh government hospital dengan harga RM1 ataupun paling tinggi pun RM5 kadang-kadang. Semua benda boleh dapat. Okey. Tetapi apa yang rakyat kena hadap adalah beratur panjang. And sometimes kadang-kadang ada pembedahan yang kita terpaksa postpone up to 1 year sampai 1 tahun kena tunggu. Yang pertama. Tetapi kalau kita tengok compare yang dekat private pula, kalau private memang boleh then boleh buat lah kan. Tapi dia punya cost very huge compare. So kita nampak macam kat sini ada kita panggil discrepancy yang kita rasa kita boleh fill in the gap. That's why amal medik saya dengan partner masa tu designkan dengan because of another factor juga adalah competition. GP terlampau banyak klinik swasta terlampau banyak. Kita bawa satu model positioning baru. But since masa tu adalah sedikit ilmu bisnes kan. Kita dah quit dalam government daripada doktor, aku nak buat bisnes kan tapi tak ada ilmu bisnes. Pergilah kelas-kelas kan. So baca buku. So dapatlah sikit idea kita kena ada positioning ataupun USP lah orang zaman tu panggilan. Unique Selling Proposition. Okay. So that's why dari situ saya dengan partner kita buat keputusan why not kita venture kepada pain management musculoskeletal ultrasound. So maksudnya kita fokus kepada masalah sakit sendi dan sakit sendi dan otot lah. And kita nampak macam ada ruang untuk kita bantu. Yang mana pesakit di government dia akan menunggu lama jumpa doktor ortopedik, sakit lutut kan sebagai contoh. Kena tunggu 6 bulan, every 6 bulan baru datang balik kan untuk follow up. Tapi dekat private tak ada duit nak bayar, so kita boleh offer servis yang hospital punya services, kita boleh bawa dekat klinik. That's why kita panggil dia democratize ataupun liberalize. Dengan kos yang lebih rendah lah. Dengan kos yang lebih rendah. Yang mana kalau private mungkin kena bayar facility dan kena bayar doktor pakar, tapi services yang sama, skill yang sama kita bawa dekat peringkat klinik swasta, kita buat kat klinik swasta dan harga dia lebih affordable lah. Dan tak payahlah menunggu dan so kami cuba provide solution lah dekat situ. Jadi cantik tu idea yang memang sangat-sangat menarik dan boleh orang kata membantulah masyarakat di luar sana yang memerlukan khidmat kesihatan dan sebagainya. Jadi soalan ni saya nak ajukan pada Dr. Afnan berkaitan dengan value based healthcare VBHC ni. So bila cerita tentang value based healthcare ni, dia menekankan tentang kualiti rawatan. So macam yang tadi Dr. Firdaus dah beritahu apa yang diberikan oleh hospital kerajaan adalah lebih kurang benda yang sama yang diberikan juga di klinik amal medik. Jadi mungkin doktor boleh terangkan tentang value based healthcare ni di klinik amal medik tu sendiri. Macam mana yang dipraktikkan benda tu? Baik, terima kasih. Untuk sedikit konteks lah sedikit konteks. Sebenarnya kalau kita tengok value based healthcare ni, the term coined from either UK ada beza sikit ataupun US lah. Whereas before this mereka berdasarkan fee for services. Doktor akan charge lah sebanyak mungkin prosedur atau apa-apa untuk gain the income without considering the quality. So this ini membuatkan
cost naik. Ini akan create further incurred cost kepada sistem, hence putting more pressure on the insurance system. What can be done better to make it better? So US kata we look at cost lah, we look at quality, outcome. Kan ada tak cara kita measure after you been doing these procedures, kan ada tak same amount of cost tapi better outcome. So kalau ada better outcome, kita galakkan orang pergi ke that doctor or that hospital. So ini akan create market punya healthy competition. So everybody shifted daripada fee for services to value healthcare. Same with Japan. But then walaupun dia datang dari US, we question a graduate from US yang belajar bidang ni kata, so from your experience, kat mana yang negara apa healthcare dia teruk? Dia kata US lah juga. So masa COVID itu US paling banyak kan. So bila kita tengok balik lebih baca balik teori apa semua, tengok balik kepada negara kita, rupanya kita ni memang dah ada value. Kita negara Islam, orang yang ada value agama yang dah dipesan kat Nabi kan. Contoh Nabi kata kalau ambil wudu kan, walaupun kat sungai pun jimat juga. Kan, as simple as that, kita diajar macam tu kan. Jadi rupanya kita ni dah bagus dah dalam value sebenarnya. Kan, rather than kita terlalu follow sangat western punya style, kita just kita recognize value yang memang kita dah ada, and inculcate dalam kita punya proses kerja harian, either in medical ataupun dalam bidang-bidang lain lah. So what we do at Amal Medic, that's the question kan. So ada tak apa cara kita nak tambah baik doktor-doktor kita dan services kita untuk kita portraykan kita ni berdasarkan nilai. Nilai di sini bukan duit lah semata-mata kan. Tangible dan intangible. So apa kita buat? Nombor satu, kita memang ada net promoting score. Kita tanya patient kita later, macam mana you punya situasi sekarang, experience dekat klinik tu. 7 to 14 days kita tanya. Yang kedua, kita punya klinik, our setting, doktor-doktor kita kerja 3 hari je seminggu. Best kan? Itu saya pun nak kerja kat situ. Best tak best? 3 hari je tau kerja kat Amal Medic. Dia banyak resume. Nak pula aku nak kena filter kan. 3 hari je dia orang kerja. Dan kita bagi payment dia, kalau market RM45 per hour, doktor kita dapat RM55 per hour. Number 2, we want happy doctors. We want a very high quality doctors. Kita spend average doktor-doktor kita 15,000 seorang untuk complete courses, belajar dulu sebelum you buat apa yang kita nak buat. Dan kos tu ditanggung oleh klinik? Ya. Dan latest kita buat sebelum, to further improve this, kita ada scheme sebelum dia masuk di klinik dia, sebabnya we know now graduates datang pada merata-rata tempat. Kadang-kadang tak houseman sekejap sangat di hospital kan. Kadang-kadang datang dari department yang tak sempat buat apa-apa. Tak sempat buat dengan banyak apa yang kita nak buat. Tu the proper term lah kan. Jadi kami train dulu sebulan. You attach, nak pastikan dia hands on lah. Hands on dengan doktor senior yang kami yang mahir sebulan dulu. Baru you duduk kat klinik you. Sebab kalau tidak in a clinic, dia dengan patient je. We tak nampak benda je lagi kan. Tak berhenti kat situ, kita ada senior attachment program. You rasa tak cukup, you pick 3 days, you go to senior. Belajar. Buat kerja 3 hari kan. So balance tu pergi pandai-pandai lah. Kita bagi ruang untuk dia pergi. Macam dia buat intern jugalah tu. Dan kami tubuhkan IPAIN, Integrated Pain International Network, NGO, untuk train. Dan Alhamdulillah bukan setakat train doktor kita saja, master student pun datang belajar di course kita. Very good. So ini I think more than enough for now, for the discussion podcast. Kita bagi chance pula CEO kita bercakap. Daga. Untuk kita buktikan bahawa we are into it, value based healthcare. Harap-harap dia meyakinkan lah, InsyaAllah. Okay, tak apa, sebelum Dr. Firdaus sambung, saya nak ingatkan pada penonton semualah, rancangan ni tidak dibayar ataupun tidak hari oleh Poliklinik Amal Medic.
Kita memang jemput adik-adik daripada Amal Medik ni, terutamanya Dr. Afnan yang memang saya kenal sebab dia junior saya dekat Semak Kajang dulu. Dan ketika mana kita nak mula berpodcast tadi ni, barulah kita kata fikirkanlah apa perbincangan yang kita nak bualkan, dan dalam masa sekarang ni apa yang diceritakan ni secara spontan aja, tidak ada maksud yang mereka ni menaja ke apa siaran podcast ni, tak ada. Jadi tu yang saya nak bagi disclaimer di situlah. Jadi jangan salah faham. Okey doktor, sebelum kita bersembang panjang, kita kena berehat sekejap. Nanti kita jumpa lagi selepas rehat. Okey. Baik. Okay, kita kembali bersiaran bersama saya Aizat Ismail, hos anda untuk Sembang Budak Pandai. Sebelum kita berehat tadi, kita bersama dengan Dr. Afnan bercerita tentang apa yang dah dibuat oleh Poliklinik Amal Medik. Jadi kita nak ajukan pula soalan seterusnya ni kepada CEO Amal Medik, iaitu Dr. Firdaus, berkaitan dengan kos perubatan yang semakin meningkat. So sekarang ni banyak orang yang memperkatakan tentang kos untuk membeli ataupun mendapatkan polisi insurans ataupun takaful yang semakin hari semakin meningkat. Kalau dulu mungkin, kalau kita tengoklah sebelum tahun 2000 ataupun awal tahun 2000, dengan bajet sekitar 100 ke 150 ringgit sebulan, kita boleh dapat medical card yang komprehensif. Kita boleh dapat medical card yang coveragenya mungkin 1 juta setahun ke. Tapi sekarang ni bila kita check balik, tak percaya tuan-tuan perempuan boleh tanya dengan mana-mana ejen-ejen takaful di luar sana. Kita check balik dengan umur yang mungkin lingkungan 30-an dan sebagainya, nak beli medical card ataupun nak ambil package medical card yang mungkin coverage dia dalam 500,000 setahun, dia punya premium tu ataupun dia punya contribution tu lebih daripada RM200 sebulan. Itu yang nak ambil yang jenis komprehensif punya medical card lah kan. Jadi kalau kita tengok, sebenarnya pihak insurans ataupun pihak takaful mengatakan bahawa insurans ni terpaksa dinaikkan ataupun kos untuk membeli ataupun mendapatkan polisi insurans ni terpaksa ditingkatkan disebabkan kos rawatan di hospital swasta tu meningkat. Ada ialah kos nak beli ubat, kos nak beli mesin ataupun equipment nak merawat pesakit, mana yang nak buat MRI-nya lain, nak buat CT scan-nya lain. So benda-benda macam tu dah semakin meningkat, disebab tu mereka terpaksa meningkatkan premium ataupun contribution takaful tu sendiri. Jadi perception ni betul ataupun tidak? So kita nak tanya kepada orang yang layak untuk kita ajukan soalan ni, Dr. Firdaus lah. Mungkin Dr. Firdaus boleh kupas sikit tentang benda tu. Takut gaya awak ni. Takut salah fakta kan. Okay. Saya setujulah sebagai fakta ataupun yang peranggapan daripada masyarakat kat luar. Saya rasa benda ni banyak dibincangkan, tak kisahlah podcast kita hari ni ke ataupun even TikTok ke ataupun Facebook ke, social media ataupun media, surat khabar ke. Memang kita akui memang inflasi health expenditure kita tinggi, which is lebih kurang data terbaru yang latest saya baca lebih kurang 17%. Tinggi 17%. So maksudnya kalau saya comparekan dengan saya punya personal medical card, saya ada medical card sampai sekarang yang saya jaga, yang saya pakai. Saya mula subscribe, tak silap saya dalam 2013 2014. Masa tu harga RM98 sebulan. Coverage 1 million. Okay? Medical card. Tapi sekarang ni 2024 saya dah mula bayar premium pada RM213, RM215 selepas 10 tahun, almost 10 tahun lah. Which is kalau kita bahagikan dah 100% and 100 selama 10 tahun, then average memang 10%. So medical inflation memang 17% tu memang super high lah. And sebab saya rasa kalau ada guideline daripada WHO, dia memang minta kita maintain sebuah negara medical inflation tu kurang daripada 15%. Yang tu nanti minta pendengar ataupun penonton tengok baliklah fakta tu. Saya buat research sendiri. Buat research sendirilah. Okay. Benda ni yang berlaku dekat itu fakta pertama. Fakta kedua, saya ada baca tentang kita punya Malaysian health expenditure. Maksudnya pembelanjaan kesihatan Malaysia pada tahun 2023 dilaporkan bernilai 89 bilion. 89 bilion. Pembelanjaan rakyat Malaysia itu post COVID lah kan. 2023 post COVID kan. Post COVID lah. So maksudnya pembelanjaan rakyat Malaysia untuk kesihatan lebih kurang 89 bilion. So daripada data 89 bilion tu 52% adalah government.
Maksudnya government subsidize lah, maksudnya hospital government semua, klinik kesihatan and everything. Dan selebihnya adalah yang melibatkan insurans, out of pocket, maksudnya duit cash masing-masing, apa ni kita panggil sponsorship daripada corporate, benefit daripada corporate kan? Medical punya ni kan, benefit. So daripada balance 42 daripada 52% oleh government, 48% ni adalah hanya 8% sahaja di cover oleh insurans. Oh, sikit sangat. Sikit je. Patutlah insurans company kaya. Cuba bayangkan kalau dia boleh cover up to 20%. Tu nanti fikir sendirilah kan. Yalah. Tapi kita nampak macam kita panggil discrepancy lah dari segi healthcare expenditure kita lah. Kan, so that's why kita nampak manipulation. Ayat manipulation ni boleh berlaku lah. Maksudnya saya punya pengalaman lah, tak mustahil manipulasi ni boleh berlaku. Yang mana bila macam Dr. Afnan kata tadi, private healthcare Malaysia ni kita menggunakan sistem fee for service. Apa maksudnya adalah bila pesakit masuk, kita doktor tends untuk buat sebanyak mungkin services. Sebanyak mungkin services lah. Memang ada banyak faktor. Kita nak tahu diagnostik apa semua. So kita nak cuba yang kita panggil gold standard investigation. So kita akan tends untuk buat benda tu. So saya rasa benda ni yang akan menyebabkan isu kenaikan premium. So insurance coverage terlampau banyak dan end up burdennya pada pencarum lah. Burdennya pada pencarum. And that's why kami nampak macam soalan perbincangan kita ataupun kita punya topik perbincangan kita kepada value based care tu sebenarnya sebab saya mula ada baca tentang bila kita fokus kepada value ataupun outcome pesakit, outcome pesakit, baru kita akan nilai kita akan stringently memilih yang mana terbaik untuk pesakit. Yalah, benda yang perlu saja yang kita buat lah. Yes. Dan nak tak nak, doktor sebagai doktor, kami terpaksa master that penyakit. Kan, kita rasa macam based on kita panggil history taking, physical examination pun kita dah boleh at least 80%, 70-80% kita dah boleh agak dah. Okay, dia punya diagnosis ni. So bila doktor yang mahir, doktor yang ada knowledge, doktor yang ada, kita panggil dia mastery lah, pakar dalam bidang tu, so dia akan lebih mudah untuk jimat kos lah. Kan, logiknya macam tu lah. What the best profession. So that's why value based care ni sebenarnya equation adalah quality bahagi cost. Quality bagi cost. So definisi quality tu adalah dua. Satu, patient experience, apa pengalaman pesakit semasa rawatan, yang pertama. Yang kedua adalah outcome, hasil rawatan yang dia lalui selama duduk dalam hospital, dia jumpa doktor tu, hasil dia bagus tidak. So sebab memang kita rasa kata US punya healthcare system pun teruk kan. So bila diorang pun sebenarnya belajar daripada keterukan mereka tu, dia cari cara untuk improve dia punya healthcare system because of burden cost tu terlampau tinggi. That's why they come out dengan idea outcome of the patient. So memang dia orang ada buat kajian lah, bila dia nak macam mana dia buat kajian satu hospital, kita panggil mortality rate. Maksudnya ada dia buat comparison dua hospital. Satu hospital yang contohnya dia buat dua hospital buat pembedahan jantung, buat pembedahan jantung. Satu hospital buat kes 1000, yang satu hospital lagi buat kes 50. Jauh beza kan. So tapi dari segi mortality rate ataupun komplikasi daripada pembedahan tu, yang hospital lagi banyak ni mortality rate lagi rendah compare yang buat sedikit. Sebab apa? Sebab hospital tu dah efficient. So bila hospital tu efficient, cost akan lagi rendah lah. So dia punya direction value based care atau ke arah situlah, yang mana what's the best for patient, so benda tu kami kat Amal Medik, saya pun tak sangka lah dengan partner saya dah mula cerita pasal what the best for patient ni 5 tahun lepas. 5 tahun lepas. So bila dapat benda ni, dia orang baru bincangkan benda ni sekarang. So kita macam okay, alhamdulillah lah, Amal Medik on the right track, dan kami serve the patients very well lah. Jadi berbalik kepada apa yang Dr. Firdaus ceritakan tadi, sejauh mana penerimaan masyarakat, terutamanya ialah pesakit-pesakit yang
nak mendapatkan rawatan, pergi ke klinik amal medik ni kan, sejauh mana dia orang punya kepuasan hati. So saya percayalah mungkin klinik pun ada buat Facebook page, ada buat ruangan untuk review dan sebagainya kan. Jadi mungkin doktor boleh share sikit ke berkaitan dengan ni maknanya secara dasarnya lah. Kalau kita tengok banyak yang cawangan sekarang dah ada berapa tu? 15 cawangan. Okey, so daripada ni secara dasarnya 15 cawangan tu macam mana feedback daripada pesakit-pesakit yang datang tu? Okey, ni antara story lah atau yang saya tuan-tuan yang penonton kita punya podcast hari ni boleh tengok lah. Semua berancaman medik, boleh baca kat Google review masing-masing, klinik masing-masing, dan memang akan ada mention tentang doktor, klinik assistant. Biasalah, bohong lah saya kata semua 5 bintang kan. So ada je yang kadang 3, ada yang 1 kan, bergantung kepada situasi. Tapi pengalaman saya secara pribadi masa sebelum saya take up role sebagai CEO dan saya mula mengembangkan amal medik kepada 15 cawangan sekarang ni, alhamdulillah, selama 5 tahun lepas, saya pun pernah berada dekat dalam klinik. So saya pernah jumpa patient, saya pernah saya tengok, saya rawat apa semua. So antara pengalaman yang saya tak dapat lupakan adalah bila satu pesakit makcik ni lah mungkin dalam umur 50-an, alright. So datang pada saya ada masalah sakit lutut. So kerisauan ataupun kesedihan dia adalah because dia tak dapat solat dengan sempurna. Jadi sujud ke bawah kan. Bila mak-mak kita ni kadang bila dia kat solat atas kursi ni macam tak sempurna lah solat dia kan. So tapi sah lah, memang sah kan. Tapi daripada frustration tu kita bantu, kita scan betul-betul, sebab dia dah makcik tu dah cuba pergi jumpa dah cuba buat suplemen, dah jumpa klinik lain. So end up bagi ubat, suplemen, tak ada perubahan kan. So pergi buat fisio. Tapi rupanya saya hanya menggunakan ultrasound tadi. Maksudnya pembelajaran saya tentang pemeriksaan lutut yang lebih kemas, lebih detail, dan saya buat history taking sikit. Maksudnya saya lebih detail sikit dari history taking. Okey, apa dia punya keyword Okey, dia bagi tahu macam ni. Saya tanya makcik, bila time je sakit lutut? Okey, dia bagi tahu saya hanya sakit lutut bila saya cangkung ataupun saya squatting kan, squat. So lepas tu saya cakap dia, kalau macam tu naik masa berjalan okey, bearable. Lepas tu saya cakap, ni dah lain ni kan. So saya scan, rupanya dia bukan masalah pada sakit sendi osteoarthritis tu sangat pun. Itu mungkin baru grade 1, grade 2 mungkin. That's why bila dia makan suplemen, makan ubat tak hilang. Rupanya ada satu sakit bahagian otot sebelah lutut ni. Dia panggil dia pes anserin muscle ataupun pes anserin ligament. Radang kawasan tu. Okey, dia hanya sakit bila squat sahaja. Kan? So saya scan, makcik ni problem kat sini je. Kan? So lepas tu dia kata, okey tak apalah, kita rawat. So selepas sebulan tu yang bila dia jumpa saya, dia datang masuk bilik jumpa saya, doktor saya dah boleh turun. Saya macam okey. So maknanya daripada awal tu orang yang check dia sebelum tu dia tak tahu apa sebenarnya masalah makcik tu. So dia fokus pada sakit sendi tak cukup gel, precision. Sampai bila tak selesai. Selesai kan. So bila saya scan kat situ, ada problem kat situ, saya buat injection sikit. So bagi ubat sikit, so radang yang kat kawasan yang tempat ligamen tu sembuh dan dia dah boleh macam biasa dah. Kan? Saya cakap, makcik suplemen ni makan sehari sekali dah. Yang lain-lain boleh buang. Saya boleh kata, makcik tak payah makan ubat ni lah. Until that level yang saya rasa sangat-sangat happy lah sebagai doktor lah. That's why kami nampak saya perlu wajib kembangkan nama medik ni lah. Itulah maknanya apa yang doktor dah lakukan tu, satu dia membantu pesakit-pesakit tu menyelesaikan masalah-masalah dia. Betul. Yang kedua, dia tak perlu lagi nak membuang masa nak mencari apa-apa doktor-doktor lain dan sebagainya. Sebab bagi saya puncanya satu je, doktor yang merawat dia tu ataupun yang dia mula-mula berjumpa tu, dia tak tengok masalah tu berpunca daripada mana. Itu sebenarnya yang jadi masalah lah kan. Kalau dia tengok betul-betul, dia dengar apa yang makcik tu cerita, mungkin daripada situ dia dah boleh tangkap lah apa sebenarnya punca dia kan. Okey, kembali pada Dr. Afnan. Lama dah dia berehat ni, kita kena tanya dia soalan juga. Itulah aku. Okey, bila kita cerita tentang rawatan yang diberikan di poliklinik amal medik ni kan, dia sebenarnya kebanyakan klinik dia punya patient ataupun pesakit-pesakit yang datang ni,
dia tengok kepada jenis rawatan yang dibuat. Jenis rawatan yang dibuat. Maksud saya lah macam GP biasanya apa-apa sakit demam ke sesama ke apa ke pergi ke GP kan. Jadi kalau kita boleh ceritakan dekat klinik Amal Medik ni ada bidang pengkhususan tertentu yang mungkin doktor boleh cakap ini ada di klinik Amal Medik sahaja. Dekat tempat-tempat lain ni mungkin kita jarang-jarang jumpa ataupun tak jumpa pun. So apa yang ada di klinik Amal Medik yang berbeza dengan klinik-klinik lain? Baik, terima kasih lega bercakap balik. Apa yang membolehkan Dr. Firdaus punya cerita tu happen such a way adalah precision ultrasound. Kita di Amal Medik antara skill yang memang wajib lah. Kalau doktor medik tak reti tu kami sedikit sedih lah. Kadang-kadang yelah kan ada yang rajin, ada yang tak rajin belajar kan. Adalah precision ultrasound. Dan kita spend, even ultrasound kita tu ranging around 80k to 120k untuk musculoskeletal ultrasound. Biasanya kan ultrasound ni digunakan untuk kes-kes ibu mengandung kan, yang concave punya probe. Tapi dalam kes ultrasound musculoskeletal kita guna flat lah. Linear probe, linear probe, yang mana memang kita hantar dan belajar. Dan belajar tu memang dengan cert-nya, dengan exam-nya, ada logbook-nya. Teknologi tu asalnya daripada mana tu? Dia adalah kan we call it as a bidang pain management lah. Primary care pain management, yang mana sebenarnya dia dah agak established di peringkat hospital. Kami ada doktor pakar anestesiologi, doktor rheumatology, doktor pakar bedah yang ajar doktor-doktor kita belajar dengan specialist this skill. So bila bagi ubat tu, kadang-kadang kalau tak guna ultrasound, nombor satu, bila guna ultrasound kita punya diagnosis lebih tepat di tempat dia. Yang kedua, bila kita guna ultrasound, kita bagi rawatan tu spesifik, kena kat tempat tu. Nampak jarum tu masuk kat mana. This is what we call pain management yang very precise. Itu antara specialty di Amal Medik lah. Jadi selain daripada pain management ni, kita juga spend on the knowledge untuk kita tengok patient as a whole. Dia punya blood blood investigation dia, dia punya kesihatan tubuh badan dia, dan kita rawat ikut masalah-masalah yang dia ada. Matching this both. Ada part what we call as biopsychosocial approach. Kita tengah bangunkan dan siapkan pain healing with Quran punya modul. Kenapa? Sebab ada patient dia sakit sampai depressed. Ada patient yang depressed nampak macam sakit. Nampak macam sakit. Dia sebenarnya tak sakit pun, tapi disebabkan dia depressed nampak macam sakit. Bukan, dia dalam dia depression. Dia sakit pinggang. Dia sakit tengkuk. Sebenarnya dia depression. Memang kalau tengok tu macam orang sakit betul. Kalau terms dia somatoform disorder, bla 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 bla. Untuk detect these cases, we have to spend time. Kena bercakap dengan patient, kena buat test, kena spend time kan. Kena be passionate dengan dia. Kalau tak buat macam tu, kalau you ada 100 patient nak clearkan tu, memang tak bercakap lah jawab dia. So in Amal Medik, kita memang galakkan orang ambil appointment. Kalau walk in, bertemu dengan appointment kami, kena tunggu. Kami minta maaf lah, memang menunggulah. Sebab kita spend dekat 1 hour, 1.5 hour per patient kami. Kalau yang ada appointment, kita spend time. Sebab tu kadang-kadang kesian lah untuk orang yang walk in. Tapi yalah kan, kena kita explain lah kan, tak apalah, tu kerja kami lah. So we spend time, kita spend the knowledge, kita spend the money untuk get the knowledge, spend the dia punya modalities, ultrasound yang very good one. Ada yang 120,000 ultrasound kita. So we want to be very precise, dan kita pula tidak terkedekut untuk share this knowledge. Walaupun kita kata somebody might say know how, boleh copyright bla bla bla, kami kata datang belajar lah. Kan, datang belajar, kita tak masalah. Sebab kita tahu the cake is too big. Kan, untuk control everything tak boleh juga. Kan, insya-Allah lah. Sebab tu kita punya motto kita kan, we care, we share, we grow. Kami ambil berat, kami akan kongsi, dan kami nak juga doktor-doktor kami ni biar dia pandai skill. Kalau I pandai business, I want them to pandai business juga. Kalau I pandai tengok patient, kita pun nak dia pandai tengok patient juga. Tu what we do in Amal Medik lah. Apa lagi? Saya takat tu kot. Jawab soalan kot.
daripada apa yang Dr. Afnan kongsikan tadi, kita nampak memang kita ibaratkan sekarang ni kebanyakan doktor-doktor yang berada di luar sana, especially yang muda lah, yang baru graduate, yang mungkin baru lepas habis housemanship dan sebagainya, mereka tercari-cari peluang untuk beramal sebagai seorang doktor. Tapi macam yang kita tahu, hospital kerajaan ni mungkin kurang membuka peluang ataupun ruang kepada mereka untuk beramal di hospital-hospital kerajaan. Jadi bila wujudnya amal medik ataupun klinik-klinik lain, klinik swasta yang lain, jadi inilah tempat untuk mereka mencurahkan bakti kembali kepada masyarakat lah. Betul. Of which benda tu memang kita, orang kata plausible lah. Kita patutnya memuji apa-apa yang dah dilakukan oleh practitioner-practitioner yang membuka klinik, memberi ruang kepada doktor-doktor baru ni untuk mereka beramal dan seterusnya membakti kepada masyarakat, kan. Tapi sebelum kita mulakan podcast tadi pun kita ada berbincang berkaitan dengan perjuangan klinik amal medik ni untuk membuka lagi ruang dan peluang kepada yalah orang yang mungkin nak buka klinik sendiri tapi mungkin dia tak tahu, dia nak buat dia punya own practice tapi mungkin dia tak ada pengalaman, kan. Jadi mungkin Dr. Firdaus boleh cerita sikit macam mana klinik amal medik nak menggalakkan mereka ni dengan menubuhkan mungkinlah mungkin peluang-peluang yang baru kepada doktor-doktor yang baru ni ataupun kepada siapa-siapa lah yang mungkin berminat untuk mencuburi bidang klinikal ni dan tapi mereka tak ada tempat ataupun tak ada cara macam mana ni, kan. So mungkin doktor boleh cerita sikit untuk saya kalau secara peribadilah perjuangan saya peribadi dan saya juga tahulah saya punya partner Dr. Saiful Haziq yang mana kami nak cuba bawa gap tadi tu, pain management in primary care. So kita nampak ada ruang yang sangat besar yang kita boleh bantu Kementerian Kesihatan dan bagi benefit kepada masyarakat lah. Kita panggil the accessibility kepada sebahagian daripada services yang berada dekat hospital, kita bawa, kita mau kertas di primary care. Dia tak terhad pada amal medik saja. So that's why pain management musculoskeletal ultrasound ni kami initiate NGO tadi tu, IPAIN tadi tu, IPIN, Integrated Pain International Network, which is kami developkan modul untuk training untuk doktor-doktor ni belajar, especially kawan-kawan ataupun adik-adik yang berada dekat primary care ataupun GP setting ni untuk belajar. Sebab kita tahu services ni kami tak boleh cater seorang. Amal medik tak boleh cater seorang. Sebab kalau paling besar pun kami boleh besar amal medik ni mungkin bercawangan 100 cawangan, kan, 100 ke. Terus sekarang ni baru 15. So ada lagi 85 lagi, kan. 85 lagi. So 85 tu berapa ramai doktor kami kena rekrut, kan. Adakah ia membantu ataupun perlu lebih daripada tu. So kalau misalnya kemampuan kami 100 je lah. Mungkin ada group, kan, kita tak pasti. Tapi saya buka kepada latihan ataupun training ni supaya mereka belajar dan mereka boleh serve di kawasan mereka buka klinik. So on top of that, kami jugalah buka kepada those yang berminat untuk menjadi sebahagian daripada keluarga kami. So vision kami adalah itu. Vision kami adalah untuk membantu Kementerian Kesihatan untuk enhancekan primary care, which is dah ada pun white paper yang diluluskan oleh Parlimen 2 tahun lepas. 2 tahun lepas kot 2 tahun lepas masa YBKJ jadi Menteri Kesihatan. Yang kita nampak macam memang dah ada direction untuk enhancekan primary care, which is saya rasa enablernya adalah education. Yang kedua adalah kita filling the gap primary care. Sebab untuk abang dari kita GP dalam Malaysia ada lebih kurang 10,000. Ramai tu. 10,000 GP, 10,000 klinik. Sedangkan klinik kesihatan baru ada 1,100. Klinik kesihatan kerajaan. Klinik kerajaan ada 1,100. GP ada 10,000. Kenapa dia tak leverage on 10,000 ni? Kan? Why not? Ambil je 10%, which is 1,000 daripada 10,000 ni, train tu betul untuk primary care. And which is tak kisahlah primary care dalam pain management ke, primary care dalam mental health ke, primary care dalam antenatal ataupun sakit puan ke, kan, ataupun minor surgery, which is ada banyak services ataupun yang kita hospital centric ni boleh bawa ke GP.
kan. So dia dah kurangkan beban hospital tu sendiri. Tak adalah, kuranglah queue kan, kuranglah queue kan. So kita nampak macam that's why perjuangan Amal Medic adalah untuk enhancekan pain management dan rehabilitation. Sebab pain management dengan rehabilitation dia tak lari, so dia kena ada sekali. So kita nampak macam kami boleh jadi leader dalam primary care untuk pain management ni, and untuk educate, untuk sama-sama bagi sokongan pada government lah. Dan paling penting adalah accessibility pada pesakit dan kita punya masyarakat Malaysia lah. Jadi sekarang ni saya sebenarnya tertarik juga dengan influencer di kalangan doktor yang ada di luar sana lah. Kita pun tahulah, tak nak sebut nama-nama mereka lah yang selalu buat TikTok, buat konten-konten. Sebab kalau tak kerana mereka ni, rasa-rasanya mungkin ramai orang yang ingat nak dapatkan hikmat nasihat daripada seorang doktor ni kena pergi ke klinik, kena dapatkan rawatan di klinik baru boleh tahu macam mana cara nak selesaikan masalah tu kan. Tapi bila ada mereka-mereka ni dengan penerangan yang mereka buat dekat social media dan sebagainya, macam tadi Dr. Afnan beritahu buat write up di Facebook dan sebagainya, ini sebenarnya satu perkara yang memang galakkan dan kita alu-alukan para practitioners, doktor-doktor yang ada pengalaman ni bercerita dan bagi informasi tersebut kepada masyarakat, berkongsi kepada masyarakat lah kan. Dan mungkinlah dalam ruang lingkup klinik Amal Medic tu sendiri, so saya tak pastilah sama ada benda tu ada ke tidak tapi mungkin kalau doktor boleh sharekan lah kalau misalnya kata dia orang nak dapatkan info-info berkaitan dengan kesihatan dan sebagainya, ada tak klinik Amal Medic buat sharing dan sebagainya tu? Buat masa ni memang kita banyak heavily on social media lah, maksudnya TikTok, Facebook. Tapi lebih sebab since kami punya pain management ni middle, macam umur 35 ke atas kan. So kebanyakan 35 ke atas ni bermain dengan Facebook lagi. So kami banyak dekat Facebook lah. So TikTok tu ada tetapi belum heavily invested. So kalau nak follow tu apa dia punya page dan sebagainya tu? Poliklinik Amal Medic HQ tu je. HQ. So sebab kami ada 15 cawangan. So 15 ni ada dia punya social media masing-masing. Tapi the main sources kami ataupun untuk lebih cakupan atau lebih besar kepada masyarakat biasanya Poliklinik Amal Medic HQ. Dekat Facebook sama, dekat TikTok sama, dekat IG pun sama. I see. Okay, jelah. So saya serulah kepada penonton-penonton semua. Terima kasih banyak. Boleh follow Poliklinik Amal Medic HQ kita dapatkan informasi berkaitan dengan kesihatan dan sebagainya di page tersebut. Dan mungkin kita ada dalam ruang lingkup dah masa-masa kecederaan ni doktor boleh. So mungkin kita boleh bagi Dr. Afnan dululah lebih kurang dalam 3-4 minit macam tu untuk bagi kesimpulan berkaitan dengan apa yang kita dah bincangkan pada hari ini. Silakan. Baik. Kita punya tugas amat besar lah bagi saya lah, dan juga bagi tim Amal Medic. Like saya mention sebelum kita podcast tadi, vision kita 3. Nombor 1 adalah assist KKM. That's where we came from. That's where we should serve back. Number 2, assist yang kedua, be a leader dalam primary care management. That's where we have to assist KKM. Yang ketiga adalah kami punya cita-cita adalah kalau Dr. Firdaus mention tadi, elemen dalam financing pool dalam healthcare Malaysia ni ada 4. So we want to assist in the 5th element, which is wakaf, sistem wakaf. InsyaAllah kami dalam rangka-rangka menyiapkan kertas kerja untuk berjumpa at least 3 to 4 parties, KKM, a bank, an NGO, and also might be a university as well. Kertas kerja ni akan bawa 2 elemen. Macam tapi the gist of the discussion is macam mana kita nak, kalau buka klinik 400,000 per doktor kena cari modal, macam mana a same clinic can be open at 200,000 dengan cepat, dan macam mana kita nak support the knowledge. That is the gist of the kertas kerja lah. Perjalanan masih jauh. Kita doakan kami capai that much of clinics. Maybe Anadi juga boleh support insyaAllah one day. InsyaAllah. Mudah-mudahan kami, cita-cita kami ni mencapai kejayaan lah. Itu je lah. Kembali ke Seri Pentas. Okay, terima kasih Dr. Afnan. Dr. Firdaus silakan. On saya macam tadilah, memang saya rasa saya setuju dengan Dr. Afnan. Tanggungjawab ataupun cita-cita tu agak besar. Tapi saya rasa dream kami ni boleh tercapai dengan baik insyaAllah dengan ada bantuan dengan semua orang.
yang mana kami nampak model value based healthcare tadi ni very powerful sebab dia akan kepada patient oriented. Patient oriented maksudnya apa experience yang patient dapat, apa hasil rawatan yang patient dapat. So kita measure daripada situ. Dan kita nampak bila dua-dua ni bagus, biasanya cost akan rendah. So that's why value based care ni dia punya equation quality bahagi cost. Maksudnya bila quality kita bagus, biasanya cost akan rendah. So kita nampak benda ni adalah satu model sistem healthcare yang very sustainable. Dan yalah, kita nak ubah sistem Malaysia ni mungkin 10 tahun, 20 tahun akan datang kan. Tetapi kami nampak Amamedik kami boleh buat dululah. Kami cuba buat dulu, kami cuba implement dulu, dan kita cuba capture data, dan kita boleh persembahkan ataupun kita boleh present pada government untuk kita adopt proses ni dan sistem ni untuk benefit of rakyat Malaysia lah. InsyaAllah. Jadi kita sama-sama doakan lah agar apa yang diperjuangkan oleh klinik Amamedik terutamanya dalam memberi khidmat kesihatan, rawatan kesihatan kepada masyarakat Malaysia secara umumnya dengan kos yang berpatutan, dengan khidmat yang cemerlang, dan dengan orang kata apa yang diperjuangkan tu insya-Allah menjadi kenyataan dan menjadi panduan juga kepada klinik-klinik yang lain lah untuk orang kata berjaya ataupun berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan mereka, insya-Allah. Jadi untuk kesekian kalinya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Afnan dan juga Dr. Firdaus, kedua orang tetamu saya pada hari ini, kerana sudi bersama-sama dengan Sembang Muda Pandai. Insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi dalam podcast-podcast yang lain. Mungkin kita bincang topik lain pula. So untuk terakhir kalinya saya nak war-warkan kepada seluruh warga alumni Sekolah Menengah Agama Sultan Kajang An-Nadi. So saya nak ambil peluang ni untuk mewar-warkan berkaitan dengan kejohanan bowling Piala Presiden. Kejohanan bowling amal Piala Presiden An-Nadi yang bakal diadakan pada 15 hari bulan November 2025 nanti, bertempat di Ampang Super Bowl Bangi Gateway bermula jam 2 petang. Jadi saya nak serulah kepada semua abang kakak, adik-adik An-Nadi sekalian, datanglah beramai-ramai ke Bangi Gateway pada tarikh tersebut untuk kita meraihkanlah kejohanan yang julung kali diadakan. Sebenarnya kejohanan ni dianjurkan oleh Koperasi An-Nadi Berhad dengan kerjasama An-Nadi, dan kita dapat juga kerjasama alhamdulillah daripada Poliklinik Amamedik selaku kita punya penaja lah untuk kejohanan tersebut. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi lah kepada pihak Klinik Amamedik atas tajaan untuk kejohanan bowling. Dan ramai cikgu-cikgu kita yang akan hadir, bakal-bakal guru kita. Kalau nak jumpa Cikgu Johari, nak jumpa Mem Eton, nak jumpa Cikgu Najibah, semua tu ada insya-Allah. Semua dah mengesahkan kehadiran. Dan ramai lagi kawan-kawan kita yang akan hadir. Batch daripada 92 sampailah yang terkini 2014 kalau tak silap saya. Adik yang SPM 2014 pun ada menyertai kejohanan tersebut. Dan kita ada 2 lagi lane yang kosong. Maknanya ada 2 pasukan yang boleh mendaftar. Maknanya total semua sekali tu penyertaan ada 112. Kita buka penyertaan untuk 112 peserta. So ada 2 lagi lane yang kosong. Maknanya ada 8 peserta lagi boleh join lah. Jadi jangan tunggu lama-lama, boleh berhubung di talian 0126550685 nombor telefon saya, ataupun boleh berhubung dengan saudara Izwan Kayat. Saya tak ingat nombor Izwan berapa, tapi boleh kontak di Facebook beliau lah, Izwan Kayat dan juga sahabat saya Azam saudara Azam 94 So ini urusi-urusi yang menjalankan pendaftaran untuk kejohanan bowling tersebut. Dan di belakang saya ni ada t-shirt SBP dan juga jaket SBP. Jadi siapa-siapa yang mungkin berhajat nak dapatkan t-shirt dan juga jaket SBP boleh berhubung dengan saya juga untuk kita tempahlah
So boleh tempah t-shirt tersebut pada harga yang sangat berpatutan. Jaket ni kita jual pada harga RM100 siap post lah. Kualiti kain dia memang cukup tebal. Kalau bawa pergi overseas pun tak payah pakai baju tebal-tebal pun, pakai ni je dah cukup. Tipu je lah tu kan. Kalau misal kata bawah negatif 0 degree tu tak boleh lah pakai benda ni kan. Tapi cantik lah. Tapi cantik lah. Dr. Afnan pun kata cantik t-shirt ni, jaket ni kan. Dan ni t-shirt kita ada berapa banyak design yang ada. Dan t-shirt ni kita jual pada harga RM45 siap post. Yang baju ni RM100 siap post juga. So itu saja daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Sembang Budak Pandai pada episod-episod yang akan datang. Terima kasih sekali lagi kepada kita punya tetamu, Dr. Afnan dan juga Dr. Firdaus. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi dalam episod SBP yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.